So, kalau semua clear, kita akan move forward kepada bahagian installment payment. Installment payment ni saya sangat recommend EO untuk enable sebab dia sangat memudahkan vendor anda untuk buat payment dan tingkatkan conversion rate awak. So, awak tekan je enable button ni and then tekan number of installment. Installment yang setakat ini Syarif dapat buat adalah 2 kali installment hingga ke 4 kali sahaja. Okay. So, kalau awak nampak installment 1, 2, 3, 4, apa dia nombor 7 ni? 7 ni adalah tempoh bayaran selepas bayar deposit. So, ni awak boleh custom juga. 5 hari ke, 3 hari ke, bergantung pada awak. So, dia akan nampak nanti dekat preview schedule ni, bila dia bayar hari ni deposit, the next payment dia bila? Ada schedule dia. So, jika mereka ni cancel diorang punya schedule, kan contoh mereka terlepas installment pertama ke installment kedua kan, kita bagi lagi additional grace period, tempoh kesihan, ihsan selama 48 jam. So in case juga dia gagal juga, pihak EO ada lagi kuasa sama ada nak mengekalkan ataupun decline mereka terus. So kalau you all nak kekalkan mereka dan mereka juga nak turut serta, mereka perlu bayar semua pending payment secara lump sum on top of 9% recovery fee daripada platform. Ataupun jika mereka tak nak sebab mereka memang ada masalah kewangan, you all boleh forfeit, deposit itu akan dimasukkan kepada EO, tapi tambahan mereka juga perlu bayar 6% penalty fee daripada platform. Itu sahaja. Okay?